Kita dah sampai ke Bikers Garage Sky. Bikers Garage, tempat jual helmet khusus. Ada pelbagai jenama. Kita nak tengok. Kita tak pilih jenama yang asas selesa. Tak kisahlah orang kata GB orang tua ke, apa ke. Sungai Besi, Route E39. Kita malah nak cerita esok ala Arihat ala balik, kita takut tutup, sesak sebagainya. Jadi walaupun dari Kajang, hari ni kita terus pergi. Sebab kita nak pergi. Tak kira lah atas dan bawah dan sebagainya. Route E37. Route E37. Okey, silakan. Kak, kita tengok. Oh, dah tutup. Bismillah. Welcome. Bismillah. Road. Route. Bukan road. Okey. Ya, Assalamualaikum, Dek. Saya cari apa? GV ada stok ke? GV ada. Kita ada M35, M37, M33. Yang terkini yang mana? Yang kata lubang angin dia besar. Dulu saya pakai ni. M35. Paling baru sekarang yang ni apa yang latest? M37. Oh. Apa kelebihan dia berbanding dengan tu? M37 dengan M33. Angin dia lebih. Ya. Angin dia apa? Dia ada depan ni saja. Lepas tu dia punya visor lagi lapuk. Okey. Dia yang best dia sekarang untuk dulu Europe fitting. Sekarang dia Asia fitting. So Asia fitting ni size dia lagi tepat lah untuk kita. Okey. Lepas tu saya dapat tahu yang dulu saya ada pakai yang dalam tu yang apa yang double sun visor tu dia ada power orang kata ya. Yang dulu. Sekarang JB dah baiki dah ya. Ramai dia jadi kembang lah. Dia ada power macam kanta mata ni yang dalam. Dia setengah kedai dia dah return tapi dia tak ada stok lain lah untuk pasang balik. Yang ini saya dikabarkan lah. Tapi kalau kita tak pakai tu okey je saya tukar visor. Tapi betul saya tu nak tahu kenapa dia bila turun dia nampak macam kabur gitulah. Dia macam ada power. Tak pasti. Bila saya ride. Ya. Ha. Dia apa dah start kira macam dah tamat tempoh kira dia punya dia ada Ada limit juga ada limit juga. Oh kata adik ni mungkin dah tamat tempoh guys. Sebab tapi saya jangan gunalah sebab saya dah guna yang hitam. Oh sekarang ni mungkin yang ni tak ada masalah dah Oh ini warna merah penuh. Betul. Kalau nak striking sikit yang tu. Ya. Oh GB. Dia atas kesesaan lah ya dek Betul. Dia bukan kata GB orang tua. Tak juga. juga. Ada juga gambar tu orang muda pakai GB Oh. Ini je warna yang ada ya. Betul. Sekarang ada promo memang production ni memang 4 kali untuk plain, 4 kali untuk design. Plain murah sikit. Visor add-on. Oh ni kalau ni kosong sikit lah Betul. Saya yang lama tu pakai saiz SM. Untuk 37 ni abang boleh pakai XL juga. Yang ni pun matching lah dengan ni ya. Sebab yang lama tu saya nak bagi pioneer apa pilihan saya. Boleh. Dia boleh matching. Boleh merah. Nah, ambil yang strike ni lah ya. Yang merah penuh ni kosong sangat. Ni. Kita test dulu. Kena pakai sarung. Bukan tak? Ini saya. Ini dia getah. Sebab saya besar. Ini saya punya pakai size XL dulu Kita dah fitting dulu. Mana situ ni? Yang ni lain. Dia punya tu. Oh dah tutup ni. Sama je depan dia. Okay. Di mana cermin kan?
Ini dia ambil nama berikan kata dia. Dia tapi Itali. Dia punya apa? Buatan dia dari Itali. Lepas tu nak tengok add-on. YZ dah nak. YZ dia kasi 3 kali. Macam doktor dah pula pakai yang lama. Ha? Masuk dia bagus. Macam doktor dah pula. Kalau nak test helmet, memang inilah standard dia. Gelak dia ni. Kita kat hotel pun tak pakai shower cap ni. Jadi dia ambil record. Dia view lebih kurang macam smoke. Ini light smoke. Light smoke. 75% tinted. Yang ni satu lagi iridium. Jadi dia yang paling gelap dia lah. Yang ni lah. Paling juga smoke. Smoke. Dia lebih kurang dia ini base. Rainbow tak ada Rainbow tak ada. Dia memang 3 kali je kita. Oh, kalau original. Oh, tapi dia lebih kurang je ya. Cuma nama dia. Betul. View pun lebih kurang je. Yang ni gelap sikit lah Tapi dia boleh dua guna, malam pun boleh kan. Betul. Macam mana boleh pakai. Kalau yang gelap sangat tu. Oh, kalau maknanya nak rainbow nak yang pelik-pelik kena yang modified lah, custom kan. Yang macam jenama gigi. Kiranya macam ni nak gelapkan lagi. Kalau nak gelapkan lagi biasanya aftermarket. Yalah, aftermarket. Ni. Macam mana contoh dia? Aftermarket ni kita tak ada, kita banyak sebenarnya original. Original. Kena cari sendiri lah. Shopee aftermarket betul. Memang tapi yang lama pun saya pakai yang ni lah. Iridium kan. Dia ada satu lagi rainbow kan. Rainbow tapi yang tu kita dah pakai stok. Yang 3 ni. Tapi kalau nak ikut ini tadi berapa? Yang ni 75% kalau ikut. Okey. Untuk dia punya coating lah, untuk keluaran coating dia. Untuk colour dia sama je. Dia rendah sikit daripada 75%. Yang ni smoke ni 75%, kiranya dia punya tinted sama gelap macam dia punya double bungee. Ada beza sikit lah tapi kalau nak striking yang ini lah ya. Betul. Tidak adik, biar apa hati je lah. Tapi kegelapan dia lebih kurang ya. Jadi diam lah ya. Kalau dia sama je. Kalau saya nak rainbow, saya tukar dengan yang lama tu ke lain. Yang tu pendek sikit. Dengan yang 35 punya. Tak sama. Hmm. Dia punya gear dah tak sama dah. Ini boleh pasang terus ya? Boleh. Boleh dapat. Yang itu kena cari sendiri lah kalau nak gelap lagi. Betul. Ni berapa ni? Jadi kalau yang color 78. Memang ori GB ya. Masya-Allah kan. Boleh lah ini iridium ni. Betul. Ini tak ada Dia rainbow tu dah ada striking. Betul. Itu dah habis tu. Mana lah. Dia mula tu macam mana? Ini? Full face. Mana? Lebih. Selamat. Tak payah, you panas. Yang tu pun saya buka Betul. Tadi je bang. Okey. Untuk saya ni. Okey. Kalau yang ni jadi video tu tak segi dah ya? Harga tak terlalu lah. Boleh. Tak kurang sikit. Sebab gambar add-on kan. Semua stok kan? Tengok, tadi kita suka. Lama. Matching lah dengan lah tu. Yalah. Betul ni? Lepas tu kelebihan dia ada ni. Kenapa senang nak pakai? Dia senang ni. Kita klik je. Tak payah dah yang minta bantuan I. Tak yang romantik lah. Sekejap, ni untuk nak ke? Tak, ini yang ni. Hello?
Ha, yang lama ai matching. Warna lama ai kan macam ni. Ah. Ai yang ni lah. So ni nak beli yang ni? Tak beli yang ni. Yang ni buat apa dah ada. Ha, sama merah kan. Yang ni yang Sekarang ni, terbaru. ni sayang punya lah kan? Apa pena yang pakai? Yalah, nak cerita dia sama sistem dia. Yang ni pun tak payah pakai klip. Oh, dia sama. Ini cuba ini mega. Dia nampak besar. Ni yang sayang lah. Nampak kan? Matching lah dengan tu. Nak sama betul lah dah sebab saya dah pakai ni tu. Macam Borea pula. Nampak tak boleh? Tak nak lah memang. Okay. Nampak? Matching dengan slide tu. Nak cuba yang lain lagi? Letak je lah. Bahaya. Bahaya. Tak kena cas lah. Rugi kita.